kita contohi peniaga di Simpang Kuala. Belah tu gerai Cina, belah ni gerai Melayu. Bergotong royong ambil cuti. Kita teruskan amalan ini. Jangan sekali habis. Pertama, saya ucap terima kasih kepada para peniaga di sini. 10 hari yang lalu saya main sini. Tetapi hari ini peniaga mereka tutup kedai, cuti dan mereka bergotong royong. Peniaga Cina, peniaga Melayu, kurang lebih 100 orang. Jadi sebagai Datuk Bandar, saya kagum dengan para peniaga ini. Terima kasih dan saya harap amalan ini akan dicontohi oleh para peniaga dalam bandaraya di tempat lain. Mereka ambil cuti. Mereka tidak mengambil kepentingan diri, pula nak berniaga, tapi hari ini pakat bergotong royong. Ada yang buang sawang, habuk, meja, lantai semua. Dan saya ucap terima kasih kepada Jabatan Kesihatan Persekitaran Embas, Ahli Majlis Datuk Cheng, Mr. Chua berada. Dan saya harap amalan ini kita dapat teruskan. Kalaupun tak boleh buat sebulan sekali, kita ambil 2 bulan sekali. Ini pun adalah salah satu yang paling penting dalam bandaraya. InsyaAllah lepas ini kita atok lagi dengan tempat-tempat lain, Mr. Chua. Ya. Dan kita di sini pun kita dah masuk dalam senarai untuk kita upgrade medan selera ni dari segi kemudahan mengikut keutamaan. Dan kita juga terima kasih kepada ICU melalui YB Teh. Kita dapat baiki tandas itu, insyaAllah dalam tempoh terdekat akan dinaik taraf balik. Terima kasih para peniaga medan selera Simpang Kuala. Terima kasih.